Assalamualaikum, kembali lagi dalam podcast Tulin yang diwarnai oleh Tulin, your hijab color expert. Okay, untuk pengetahuan semua yang tak pernah lagi tengok podcast ni, yang baru saja tengok, okay, ataupun yang dah tengok tapi macam apa benda yang tak ingat lah. Okay. Tulin ni adalah your hijab color expert. Okay, yang kita ada 200 warna-warna menarik dan terkini. Tudung yang boleh dipadankan nak pergi pejabat, nak pergi dating, nak pergi majlis kahwin. So kita ada shawl dan juga bawal. Okay, kalau shawl kita ada premium chiffon shawl dan juga untuk bawal kita ada premium cotton wool. Okay, kalau kamera boleh zoom nanti Okay, tengok. Untuk bawal ni kenapa? Hanim suka sebab dia tak berbulu, senang nak gosok. Hanim sangat sensitif kalau bawal tak okey yang dia takkan pakai. So kalau dia pakai ni maksudnya love mak. Okay. Alright, dan untuk produk-produk Tulin ni anda boleh dapatkan di www.tulin.shop, di TikTok Shop ataupun terus ke butik Tulin di Bangi Central Bandar Baru Bangi. Dan untuk anda yang baru saja menonton nak dapatkan produk-produk Tulin yang anda pakai ni, alright, dan tumbler yang kita dah tengok di awal tadi, boleh pergi ke IG, alright, iaitu tulin.shopmy dan TikTok juga tulin.shopmy, subscribe channel Studio Tulin. So hari ini tajuk untuk podcast Tulin ni pada Hanim sangat terkesan lah sebab ialah kita dah berkahwin. Dan kalau kita tengok statistik hari ini mengenai perkahwinan ataupun rumah tangga ini banyak berlaku keganasan. Alright. Sebab kita ni kahwin bukannya nak didera, nak disakiti. Semua orang nak kahwin dalam hidup yang cantik, yang bahagia, nak kita kata tiljannah. Tetapi tak semua berpeluang ataupun tidak direzekikan untuk perkahwinan mereka ni bertahan. Kerana ada kes-kes perceraian disebabkan penderaan oleh suami ataupun isteri. Tetapi kebanyakan kita dengar adalah penderaan suami kepada isteri. Alright, so hari ini podcast Tulin kita bawakan kepada anda bukan nak buka aib ataupun cakap janganlah buka aib. Nanti tak baiklah ini kahwin rumah orang. Tak, kita bukan nak buka aib. Kita nak berkongsi kepada wanita di sana supaya apa yang anda kena buat. Okay, apa iktibar yang kita boleh dapat. Okay, supaya mereka ini memberi inspirasi kepada anda dan anda pun dapat something yang kita boleh ubah. Mungkin anda juga mengalami masalah penderaan yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Jadi kita bersama dengan Mel. Mel bukan nama sebenar lah. Alright. Nama sebenar nanti kan orang duk cari pula kan. Ya, TikTok dia ni siapa pula kan pula yang kena ni. Okay. Okay. Mel, welcome to Terima kasih Tulin kerana Podcast. jemput saya sebagai mangsa ke? Bukan. Tak, jangan cakap bangsa. Tak, kita menghargai keyword setiap wanita. Cuma mungkin Mel ada kisah di sebalik perkahwinan ni. Okay, Mel, sebab kahwin Mel, everyone nak benda yang bahagia. Kan? Tetapi Mel ada pengalaman dan kisah yang rasa macam mungkin tak ramai mengalami kisah ini. Jadi di awal ini Mel, bagaimana perkahwinan Mel itu sebenarnya? Okay, for the first lah. Okay, Mel cerita daripada awal. Daripada awal perkenalan. Okay, Mel tak dapat nak detect lah. Kenalan tu biasa, kita dah lama single, tiba kenal lelaki yang tunjuk effort 100%. Kita rasa macam, dia the true one lah untuk kita. So, bila kena kenalan yang orang kata love bombing, lebih kurang 6 bulan rasanya. 6 bulan ke 8 bulan lah. Okay. Love bombing yang dia bagi effort 100% kepada perempuan. Kita rasa dihargai. Kita rasa macam okay, bolehlah dengan dia. Kita rasa macam tu. Kenalan tu manis selama 6-8 bulan dan decide untuk tunang. Decide untuk tunang tu dalam masa 6 bulan juga. Pertunangan selama 6 bulan. Tahun 2022 bulan 3 saya bertunang. Seminggu lepas tunang macam tu. Seminggu lepas tunang tu dah nampak macam kenapa perangai dia lain. Dia macam mana? Okay, for the first dia macam pujuk saya untuk buat personal loan. Kahwin nak kena personal loan? Kita nak kena buat untuk dia? Dia nak buat, dia minta Mel untuk buat personal loan. Okay, masa tu macam kenapa aku nak buat personal loan? Tapi Mel ada alasan, ada reason untuk tak continue buat personal loan tu sebab Mel high commitment. So kita pun nak sedapkan hati dia, okay lah kita try lah submit dokumen apa semua, dan bank pun cakap tak boleh high commitment. So dah selamat lah kat situ. Itu one of the Allah selamatkan Mel supaya tak terikat dengan hutang. Okay. And then dia pujuk lagi.
dia nak beli kereta pakai nama Mel. So Mel pun tak boleh sebab dah high commitment. So kita bila ada high commitment, even kita nak beli kereta tu kereta terpakai ke kereta baru ke, bank still akan masuk bank, betul tak? Then tak boleh. Tak boleh. Kat situ dah nampak dia macam ada macam marah. Dia dah start macam peli-peli kita, marah-marah kita. Macam kenapa macam ni kan? Dulu masa sebelum bertunang tak macam ni. Tapi bila dah bertunang minta ni, minta tu, minta ni, minta tu. Patutnya lelaki yang kena provide perempuan. Bukan perempuan yang provide lelaki. So sekarang ni dia jadi terbalik. So benda tu macam okay, tak apa. Mel berfikiran baik. Mel positif. Mel cakap mungkin ni ujian tunang. Macam tu lah. Mel fikir macam okay, ujian tunang tak ada apalah kot. So bertahan sampailah perkahwinan. Tapi masa bertunang tu pun dalam bulan kedua, bulan ketiga, Mel dah kena pukul masa bertunang tu dekat dalam kereta sebanyak 2 kali. Sebab dipukul? Dia macam benda yang sangat-sangat kecil tapi dijadikan besar. Sebab Mel pun belajar berkenaan dengan kenapa lelaki ni macam ni. Kita dapat tahu yang dia tu narsistik. So macam, takkanlah dia macam ni. Tapi tak percaya lagi. Tak apa, kita bagi peluang. Mungkin lepas kahwin dia berubah. Tapi kesalahan Mel ialah kita takkan boleh ubah orang. Kita takkan boleh ubah orang ikut kehendak kita. Tak boleh. Kalau itu, dia macam tu lah. Macam tu lah dia sampai bila. Mungkin yang boleh ubah dia Allah je. Dan diri dia sendiri. Dia dan diri dia sendiri. And then masa tu seminggu nak kahwin pun hampir-hampir tak jadi kahwin sebenarnya. Sebab dapat tahu dia berhubung lagi dengan ex-girlfriend. Macam tu lah, ex-girlfriend lama dia. Tapi benda tu macam fikir baik lagi. Mungkin ujian tunang. Ujian tunang. Lepas 3 kali rasa macam okay, ujian tunang kot. Nanti lepas kahwin dia okay lah ni. And keluarga Mel pun jenis yang berfikiran positif. Tak apa, mungkin lepas kahwin dia baik. Dia okay, dia berubah. Lepas tu macam okay, kita bagi peluang lagi kat dia. Sampailah hari perkahwinan. Masa perkahwinan 2-3 bulan tu okay, tak ada masalah. Everything is okay. Cuma berkenaan dengan nafkah memang tak ada. Selama 6 bulan tak bagi nafkah. Dan Mel pun berfikiran okay, tak apalah. Tak apa lagi. Dan bila tak apa lagi, salah satu penyebab Mel didera adalah berkenaan dengan ekonomi ataupun kewangan. Masalah kewangan, didera mental. Kalau bergaduh tu kena maki hamun. Dia akan keluar perkataan macam sialah, macam tu kan. Kau isteri tak guna, cuba hidup tu jadi sampah. Kita ni didera mental. Jadi bila kita dengar macam tu, kita rasa macam kenapa suami aku macam ni? Takkan aku nak hidup dengan dia sampai tua? Setiap hari ke dia maki macam tu? Ke ada waktu-waktu yang memang kalau ada waktu-waktu dia. Kadang-kadang seminggu straight, kadang-kadang seminggu baik. Dia macam ada 2 karakter yang kita tak boleh nak detect. Dia ni okey tak okey? Kejap-kejap dia loving, kejap-kejap dia kadang. Kejap-kejap dia okey, kejap-kejap dia penyayang, kejap-kejap caring. And then lepas tu dia jadi macam bukan diri dia. Jadi kita ni rasa kenapa ni? Apa yang sebenarnya terjadi pada dia? So Mel selami dia, dalami dia, tanyalah mak dia kan. Tanya mak dia apa jadi kat dia apa semua. So mak dia ada cakap dia pernah kena pukul waktu tingkatan 5 ke tingkatan 5 ke lepas habis sekolah macam tu, Mel lupa. Kena pukul kat kepala. So sejak dari tu mak dia cakap dia macam dah lain, dia baran apa semua. So Mel pun berfikiran baik lagi. Macam tak apalah, mungkin ni ujian aku sebagai seorang isteri. Fikir macam tu. Tapi at the same time, makin lama kita stay, benda tu jadi barah. Jadi macam aku tak boleh ni. Kenapa aku rasa tak happy? Kita ni perempuan, kita banyak cerita, kita banyak berbual, kita nak cari teman berbual. Aku ada partner, aku nak ceritalah apa jadi kat hari aku hari ni kita kan. Macam, sebab suami adalah kawan yang terbaik dah selepas kita kahwin kan. Betul. Dia dah macam kawan baik kita kan. Tapi tiba-tiba macam kenapa? Aku nak cerita takut. Nak buka mulut takut. Semua takut. Jadi nak buat apa-apa, sedikit kesalahan pun jadi macam takut. Kita hidup dalam ketakutan. Buat ni tak boleh, lambat sikit tak boleh. Dia macam tu.
Dia suruh ambil barang, lambat sikit pun tak boleh. Kita kena cepat-cepat dulukan dia. Kita jadi macam bukan diri Mel masa tu. Mel waktu tu rasa macam depressed. Sangat. Memang Mel sejak daripada Mel memang ada masalah macam panic attack. Bila dah jadi panic attack, bila kita jumpa orang macam ni, kita depressed, kita tak tahu nak cerita dekat siapa. Tak tahu nak luahkan dekat siapa, tak tahu. Kita luah kat dia, nanti dia peli kita, dia marah kita balik. So kita nak luah kat siapa ni? Tak ada tempat dah. Sampai Mel masa tunang tu Mel pernah kena pukul tu, Mel kena depression attack dekat dalam kereta yang sangat-sangat teruk. Tak boleh nak bernafas sangat dah. Dah macam over oksigen, nak tahulah kan dalam kepala ni. Pergi hospital dan admit kat hospital. Jumpa pakar psikiatri, follow up dengan psikiatri, cakap apa yang menyebabkan and triggered Mel jadi macam tu. So Mel cerita dekat doktor tu apa semua. So doktor cakap nak teruskan ke? Doktor pun dah bagi hint. Nak teruskan ke? Cakap tak apalah, mungkin dia boleh berubah lepas kahwin. Dia macam mana? Itulah kesilapan bila kita dibagi love bombing 100%. For the first kita jumpa dia tu. Kita bukan kata macam kita tak sayang, tapi yalah kadang cinta tu. Yang entahlah, tapi mungkin cinta tu buta. Cinta tu buta. Betul lah kan. Cinta tu memang buta. Start depression apa semua, hospital. Okay, kita anjak sikit, kahwin. Everything semua okay lepas 2-3 bulan. Tapi masuk bulan keempat, kelima tu dia kejap okay, kejap tak okay. Macam Mel cakap tadi lah. Kejap okay, kejap tak okay. Kenapa ni kan? Kita jadi tanda tanya and kita rasa macam kita pula yang buat salah. Padahal aku buat salah apa? Aku rasa aku perfect je, okay je, tak ada buat salah apa-apa. Tapi apa je yang membuatkan dia tak ada mood, kita yang akan kena. Dia dengan orang lain sangat-sangat baik. Dia kerja? Dia berniaga. Tapi kejap berniaga, kejap tak. Macam tu lah. Berniaga apa tu? Tak ada pekerjaan tetap. Berniaga contoh, berniaga? Dia buka kedai kopi. Okay. Macam tu lah. And then kira dia berniaga tu lama lah juga. Tapi ada yang berniaga, ada yang tak berniaga. Macam tu kan. Tapi Mel terima je dia seadanya. Masa tu perkara tu jadi macam lepas daripada dia blank kejap. Ya, faham. Kita nak flashback tu banyak benda. Celaru. 3-4 bulan everything okay. Dia macam kejap caring, kejap tak, kejap marah, kejap maki hamun. Tapi your parents tahu Mel? Tahu sebab pergaduhan berlaku di rumah dan Mel duduk dekat rumah parents Mel dengan dia. Okay. Jadi kalau dia marah dan dia tak boleh kawal emosi dia akan tengking sampai ayah dengan mak keluar. Ayah dengan mama keluar daripada bilik macam, kenapa ni? Dia macam tak kisah macam dekat depan orang ke, dekat rumah dia bantai je. Macam tu lah. Sampai mama tanya, kau nak teruskan ke Mel macam ni? Lepas tu dia salahkan kita balik. Dia cakap, kita ni macam buka aib dia dekat keluarga. Padahal kita tak nak pun macam tu. Padahal Mel kalau ada macam sedikit salah faham dengan dia, cakaplah slow-slow, tak payah nak jerit-jerit. Mel akan cakap macam tu kat dia. Tapi dia macam mana, provoke. Dia provoke sampai ayah dengan mama Mel dengar. Okay. Sejak daripada tahun ni bulan... So perkahwinan Mel sebenarnya tahan berapa lama je? Setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Kalau ikutkan lah, setahun 10 bulan. Tak sampai 2 tahun pun. Tapi dia rasa macam lama. Sebab kita dah tak boleh, stress kan. Kita stress hari-hari. Setiap kali nak keluar makan hari-hari dengan dia, kita rasa macam takut kita buat silap. Aku nak ke sini, tak boleh nak ke sini. Duduk dalam kereta tu macam patung. Yelah, kalau buat je macam kalau buat benda yang triggered dengan dia, memang kita akan kena. Tak boleh. Even kalau dia drive kereta tu macam buat hal dengan dia, kereta depan dan kereta belakang pun dia akan jadi maki hamun. Kita yang dengar benda tu, bukan kereta tu yang dengar, betul tak? Kita jadi macam dah tak relax. Macam setiap benda dia nak marah. Tapi dengan orang lain dia sangat baik. Tapi Mel tak rasa macam, kalau lah Hanim meletakkan diri Hanim di tempat Mel, Hanim mungkin rasa, okay, aku nak lari terus. Dah tak nak duduk dengan dia, memang terus kemas beg. Tak ada. Mel tak ada rasa macam tu. Mel tak ada rasa nak lari ke, tak ada. Tak tahu kenapa tak ada rasa nak lari. Tapi
kita rasa sedih lah. Kenapa masa kenal tak macam tu? Ataupun ada perkara yang membuatkan dia, yang Mel rasa macam stay lah. Ada ke perkara yang macam tu? Ataupun sebab sayang tu saja? Sayang lah. Sebab sayang, cinta. Tak ada sebab lain. Mungkin sebab mak dia baik, keluarga dia dengan Mel baik. Akak, abang dia, mak dia baik dengan Mel. Mungkin sebab tu. Sebab Mel takkan jumpa ipar atau mertua yang macam tu. Tapi diuji pula dengan suami. Ujian Mel tu adalah suami dalam perkahwinan. So bila dah jadi macam tu, tahun ni lah ceritanya bermula pukul-memukul ni. Start dari bulan 2. Mel, benda ni santai je, everything. Tak ada apa pun. Tak sangka jadi macam tu. Mel masuk bilik and nampak dia tengah chat someone. And then bila nampak tu macam ada emoji love. Dia hantar emoji love macam love gitu. Kita kalau perempuan dah emoji love kita ni, dah fikirkan bukan. siapa yang WhatsApp lelaki aku ni kan? Kita dah fikirkan bukan. Biasalah perempuan kan, emosi lebih, overthinking lebih kadang. And then keluar daripada bilik, duduk kat ruang tamu, Mel WhatsApp dia. Mesej dengan siapa tu? Mel cakap macam tu kan. Perempuan ke? Itu je pertanyaan Mel. Dia keluar daripada bilik, dia dah start marah, dia dah start macam maki hamun jugalah. Kasar lah, perkataan dia tu kasar. Yang Mel ingat, engkau ni kalau pemikiran kau tak macam sampah, ada perkataan sampah-sampah macam tu lah kan. Tu rasa macam, kenapa dia ni kan? Dan dia keluar rumah dalam keadaan yang sangat marah. Okay, dia keluar rumah tu, kereta dia park dekat garaj kereta. Dan Mel ni ada bela kucing. Kucing dekat bawah kereta dia tu kira ada seekor 2 ekor macam tu lah. So kita ni halang lah kereta dia daripada keluar. Mel pun cakap kat dia, kejap, jangan keluar dulu. Ada kucing kat bawah kereta. Itu je Mel cakap. Tapi keadaan di dalam kereta, time tu dia dah macam dah tak waras lah. Dia dah macam emosi dia dah sangat. Dia dah maki hamun. Dia dah start jerit-jerit dalam kereta. Tapi kita dengar lah, kita kat luar kereta ni kita dengar. Then Mel pun macam, kenapa dia ni? Mel pun cakap dengan dia, you ni dah kenapa nak jerit-jerit macam ni? Mel cakap macam tu. And then dia keluar dari kereta. Bila dia dengar Mel macam marah dia keluar daripada kereta. Then dia dah tak nampak, dia macam dah, orang kata menggigil lah. Dah tak boleh nak kawal kemarahan. Marah yang betul-betul. Marah yang betul-betul marah. And then dia bising-bising dengan Mel. Dia keluarkan kata-kata kesat, kata-kata kasar. Dia tolak Mel 3 kali kat luar rumah. Rumah Mel tu rumah teres tau. Okay. Jadi of course lah jiran dengar, orang-orang yang lalu kat depan rumah mesti dengar. Kita rasa malu sebab ayah adalah orang yang kira orang kenal dekat situ. Jadi bila orang nampak situasi tu, orang pun dah mula berkata-kata kan. Dia dah tolak Mel apa semua. Dan saksi kejadian tu adalah kakak kandung Mel. Okay, kakak kandung Mel pun keluar rumah, tanya dia, kenapa macam ni? Kenapa buat Mel macam ni? Macam itu kan. Kenapa nak kena tolak-tolak Mel? Akak Mel cakap macam tu. And then akak Mel cakap, pergi masuk rumah. Apa-apa pun biar dalam rumah. Jangan dekat luar rumah. Orang nampak. So masuklah rumah. Dia pun masuk, Mel pun masuklah dalam rumah. Rupanya kan dalam rumah tu kita bertenang. Tapi tidak. Makin teruk. So Mel tak ada kesempatan untuk bercakap. Dia nampak dia dah tak boleh nak kawal kemarahan dia. Kita jadi takut tau bila nampak lelaki macam tu. Dia baling-baling barang juga ke dia marah-marah maki hamun? Dia tak ada baling barang. Dia cuma macam mana nak cakap, dia genggam tangan dia macam nak tumbuk-tumbuk macam tu lah kan. Kita tengok takut lah kan. Hinggap kat kita nanti penumbuk dia jadi apa. Dan Mel pun cuba untuk tenangkan dia, cakap, you cubalah istighfar, jangan macam ni. Lepas tu dia kata, engkau tu yang kena istighfar, bukan aku. Tu kita rasa macam, apa salah aku gitu kan. Kita jadi macam tertanya-tanya benda tu. Then dia tengah tak boleh nak kawal kemarahan tu, Mel tengah cakap dengan dia lempang Mel. Okay, dia lempang. Pada Mel macam, yelah, mungkin Mel pun ada silap. Kita masih fikir kesilapan diri kita lagi. Mungkin Mel ada silap. So tak apalah kalau aku kena lempang. Macam tu. Tapi bukan setakat lempang. Dia orang kata hantuk kepala dia dekat kepala Mel. Macam tu tahu kan? Oh, sakit. Ya, sangat sakit. Masa tu terus blur tahu kepala. Kita sebab kuat. Dia berdengung. Berdengung. So
hidung dia tu kena hidung Mel. So ada berlaku crack dan bengkak lah kat hidung time tu. Tapi masa kejadian tu kita tak rasa apa-apa kan. Kita rasa macam kepala kita dah blur. Sekarang Hani pula yang rasa macam Hani membayangkan situasi tu. Ya, kita rasa blur and then tak boleh nak berfikir dengan baik time tu. Sebab pemandangan Mel time tu dah jadi kabur tau. Okay Mel, sekejap. Okay, Hani pula rasa macam kabur. Tapi sebelum tu kita boleh tak kita berehat seketika? Boleh. Kita berehat seketika. Okay, sambil tu kita jemput dulu Mel minum air. Okay. Alright. Okay, kita berehat seketika kembali selepas ini. Okay, sebelum kita rehat dulu ke kepala Hani pula yang rasa macam berdengung. Kembali selepas ini. Podcast Tulen diwarnai oleh Tulen, your hijab colour expert. Mempunyai lebih 200 warna-warna menarik dan terkini. Tudung yang boleh dipadankan dengan pakaian harian, pejabat maupun majlis keramaian. Dengan 2 pilihan fabrik yang berkualiti tinggi, premium chiffon dan premium cotton voile, tidak berbulu, mudah gosok dan juga mudah dibentuk. Dapatkan produk-produk Tulen di www.tulen.shop, di TikTok Shop ataupun terus ke butik Tulen di Bangi Central, Bandar Baru Bangi berhadapan dengan Evo Mall. Jom follow IG tulen.shop.my, TikTok tulen.shop.my dan jangan lupa subscribe YouTube channel Studio Tulen. Okay, dah minum air. Dengar cerita Mel, ada lega sikit lah. Oksigen dah naik. Dia dah naik sikit balik oksigen tu. Okay. Dan okay, ini sambil-sambil macam kita dengar cerita yang agak menakutkan tu. Okay, tengok Tumblr ni tenang je. Tengok Mel pun tenang pakai shawl daripada Tulen ni. Cantik kan Mel kan? Ya, cantik. Tak gerak pun. Tak gerak lepas tu dia senang bentuk. Itu yang penting. Yang penting dia adalah premium chiffon. 1.8 meter, sangat mudah bentuk. Dan tadi ada masalah tak nak bentuk tudung ni? Tak ada, sangat senang. Pakai settle. Betul, macam-macam boleh gaya kan? Ya, betul. Macam gaya. Dia tak ada rasa macam, dia cantik sebab dia ada painted comel-comel. Dan colour dia macam, kita jarang jumpa tau colour macam ni. Nama dia mouth shadow sebenarnya colour ni. Yes, mouth shadow. So Hani pun first time jumpa. Okay, so mungkin kita boleh pergi Tulen lepas ni beli tudung. Boleh. Lepas kita dah habis borak ni. So kita Rambang nak sambung mata sikit Mel. Okay, lepas boleh. kita cerita mengenai keganasan yang Mel hadapi tadi. Kita sambung mengenai, so lepas tu jumpa doktor macam mana? Okay. Tak habis lagi. Sampai dah kena hantuk kepala tu. Oh, ada lagi kita sambung itu. Ada lagi. Okay, sampai hantuk kepala tu, dia tolak Mel lagi dekat dalam rumah. 3 kali juga jatuh. Dia tolak macam mana? Dia hempas badan Mel kat dinding. Lepas tu dia tolak lagi sampai jatuh. And then dia tendang perut Mel. Itu last lah. Lepas tu dia terus keluar daripada rumah. Tak tahu dia pergi mana. Dan dia, masa tu Mel pun dah tak ingat sangat sebab Mel dah kena depression dah time tu. Akak Mel pun terus bawa Mel pergi hospital sebab kita orang tak decide untuk buat report polis dulu. So kita orang pergi hospital dulu sebab Mel dah depressed. Mel dah macam sampai macam ni Sesak nafas yang teruk. Dah kebas satu badan. Dah macam nak kena sawan lah orang kata. And then sampai hospital, pergi kat cemasan tu, dia cakap kenapa kena pukul. Akak beritahu kena pukul dengan kena pukul lah. And then orang emergency tu cakap, dengan suami ke? Dia macam dah boleh agak. Okay, macam yelah cakap macam tu ya kan. Dan dapatkan rawatan dengan doktor. Doktor tu dapatkan rawatan. Kena tahan dekat hospital 1 hari. Kena tahan dekat hospital 1 hari. And then esoknya keluar dari hospital tu buat report polis. Sepatutnya kalau ikut prosedur buat report polis dulu baru pergi hospital. Tapi sebab kita dah kena depress, kita tak kena dapat rawatan dulu time tu tahu. Sebab Mel kerap kali juga kena depress, takut. Kita rasa takut. Kita rasa macam kena tak boleh nafas, macam kena cekik macam tu kan. Oksigen dia tak sampai. Dia bukan oksigen tak sampai. Tak tahulah kata doktor terlebih oksigen. Tapi kita kena sedut carbon dioxide. Macam tu. Okay. And then keluar pada hospital, buat laporan polis dekat Johor, kat IPD. And then lepas daripada beberapa hari tu, dia pun tak balik rumah. Polis ada tanyalah berhubung dengan Mel, dekat mana suami apa semua. Dan Mel pun tak tahu dia dekat mana. Cuma Mel tahu dia dekat rumah kawan, tapi tak tahu kawan yang mana. Kita tak dapat nak detect. Sebab tak boleh nak call, tak boleh nak WhatsApp, dah tak tahu. Sebab takkanlah kita nak WhatsApp dia dah kejadian macam tu kan.
Keluarga Mel pun tak ada nak tanya dia ke apa ke, sebab benda ni macam impact lah kat Mel kan. Mel macam agak murung time tu. And bila jadi, lepas berapa hari, kejadian tu hari ke-4, Mel keluar dengan family, pergi rumah akak dekat Muar, kat Muar Johor. Masa tu tiba-tiba malam berapa hari bulan ni tak ingat dah. 17 hari bulan, malam 17 hari bulan macam tu. Mak saya, Mama Mel, tiba-tiba sesak nafas. Mama sesak nafas, tak tahu kenapa. Mungkin Mama ni dia macam risau sangat dekat Mel tau. Mama dia ada sakit semput and lemah jantung. Cuma yang peliknya dia tak berkata apa-apa pun pasal isu Mel ni. Dia macam banyak termenung, banyak berfikir. Tapi malam tu dia sesak nafas. Kebetulan Mel pun tak tidur lagi. So kita pun terus dapatkan telefon, ambulans, apa semua. Masa pegawai perubatan nak inject Mama tu, dia cakap Mama dah tak ada nadi. So masa tu kita rasa macam, dah tak ada nadi? Lepas tu pegawai perubatan bagi tahu oksigen Mama 4% je tinggal dekat dalam badan lah. Bawa pergi emergency hospital, and then terus doktor cakap dia terpaksa buat CPR dekat Mama lebih 30 minit untuk dapatkan balik nadi Mama masa kat emergency. Kat emergency tu daripada pukul 4 pagi sampai pukul 10 pagi baru dipindahkan ke ICU selama 3 hari. Okay, bila pindah ke ICU tu, Mel dah ada macam, kita dah ada masalah lain, tiba-tiba mak kita kena macam tu. Memang dah tak boleh nak fikir sangat. Memang tak boleh nak fikir. Tapi suddenly dia datang hospital tu. Bekas suami datang hospital, and then dia macam nak pujuk Mel, nak tenangkan Mel. Tapi kita dah tak boleh, sebab kita dah banyak masalah dengan keadaan Mama dekat ICU macam tu kan. 20 hari bulan 2 tu Mama dah tak ada. Gap tu daripada 15 hari bulan sampai 20 hari bulan 5 hari je. 14 Mel kena pukul. So 20 hari bulan tu Mama meninggal. So jadi perbualan orang-orang dekat tempat perumahan tu, dia bagi tahu mungkin disebabkan oleh pergaduhan Mel dengan bekas suami. So benda ni jadi tak best lah. Kita rasa tak best kan, bila keluarga kita dipandang macam tu. So Mama pun meninggal dunia 20 hari bulan 2 pukul 2:30 petang. Jadi benda tu impact kat Mel sangat-sangat lah tahun ni. Ada orang cakap kita ni akan diuji dengan benda yang kita sayang. Tapi yes, betul. Benda yang kita paling sayang tu lah yang kita akan diuji. Contoh Mel memang sayang sangat dekat Mama, sayang dekat suami kan. Tapi benda tu lah yang Allah tarik daripada Mel. Tapi dalam apa yang Mel baca, benda ni menjadi pengajaran dalam hidup Mel untuk tak terlalu percaya kat orang. Lepas tu macam mana nak cakap tak terlalu percaya kat orang, and then kita tak sayang terlebih sangat ke? Ya, betul. Orang kata kita kena sayang, tak ada. Sebenarnya kita kena sayang diri kita dulu. Yes, kita kena sayang diri kita. Itu yang paling penting. Sebab Mel hilang diri Mel lebih 2 tahun lebih. Sejak pada kenal dia tu, kita tak kenal diri kita. Aku dulu seorang yang banyak cakap, tapi kenapa bila dengan dia aku dah banyak senyap. Macam tu kan. Senyap, tak boleh nak bercerita. Kawan-kawan pun cakap kenapa Mel lain sekarang, tak macam dulu. Dia macam ada gap antara kita dengan orang-orang luar. Tapi yang your ex minta maaf tak lepas tu ke macam mana? Tak ada. Lepas sampai sekarang mak Mel meninggal tu. Tak ada. Sampai sekarang tak ada. Dia cuma cakap dengan ayah. Dia bagi tahu ayah, dia cuba untuk nak mempertahankan rumah tangga ni. Masa tu pun Mel try untuk bagi dia peluang. Dia pujuk Mel, dia baik dengan Mel. Dia pujuk Mel untuk tarik report polis. Dan yes, Mel tarik report polis tu. Dengan alasan, okay tak apa, mungkin dia nak berubah betul. Dia nak berubah. Sebab cara dia memujuk tu memang nampak dia nak berubah. Tapi end up tak pun. Mel ditugaskan untuk kerja kat Shah Alam
semula dengan Mel punya bos. And then bos Mel cakap Mel kerja lah dekat Shah Alam semula. So Mel outstation 15 hari dekat Shah Alam, 15 hari dekat Johor. Kat Johor buat work from home je lah. So selama 15 hari tu selama beberapa bulan dapat tahu yang dah dia pasang lain pula. Secara tiba-tiba. Dan benda tu insaf punya tidak. Kebetulan kita pun cakap, aku dah tarik report kan. Yes. So kita rasa menyesal lah sebenarnya. Bila kejadian tu jadi dia ada perempuan lain. Dan Mel pun macam, kita rasa macam dah tak argue tahu benda tu. Dia nak ada orang lain ke apa tahu ke. hati ke Mel? Yes, dah sangat tahu hati. Mel pun tak bagi tahu dia yang Mel dah tahu dah ada orang lain. Mel senyap, Mel balik senyap-senyap. Mel jumpa perempuan tu. Dan perempuan tu cakap pun dia nak teruskan dengan suami Mel. So Mel pun cakap, okay tak apalah kalau macam tu Mel decide untuk berpisah dengan dia lah. Okay. So proses berpisah tu macam mana? Proses berpisah tu lama jugalah. Bukan senang. Orang kata bukan senang nak kahwin dan bukan senang juga nak cerai. Sangat susah. Maksudnya lepas Mel dah jumpa perempuan tu, terus jumpa suami nak cakap berpisah ke, ataupun ada pula konflik lain kat situ? Tak ada. Dia dapat tahu Mel jumpa perempuan tu, dan dia keluar daripada rumah, dia packing barang dia keluar macam tu saja. Tak ada explanation apa-apa pun. Dia keluar daripada rumah macam tu je, dia tinggalkan Mel. Dia tak ada nak explain tu ke, explain ni ke, tak ada. Dia keluar rumah and then dia terus tinggalkan Mel selama 4 bulan lah. Tanpa nafkah tanpa apa-apa. So dia pun sebelum yang kantor dia ada perempuan lain tu, dia ada buat satu lafaz taklik dekat Mel. Dia cakap, kalau kau boleh buktikan aku ada betina lain, settle, aku terus ceraikan kau. So dia dah jadi syarat pada Mel lah. Dan Mel pun dah rujuk ke pejabat agama. So dia kata pun benda ni memang syarat. So bila syarat tu dipenuhi dan Mel dapat buktikanlah dekat pejabat agama yang dia memang dah ada, dan buktikan dekat mahkamah dia ada perempuan lain. So benda tu ikutkan memang dah jatuh talak lah. Tapi dekat Johor ni dia ada sesuatu yang sangat susah sikit tau untuk orang bercerai. Johor punya, I tak tahu lah enactment syariah kat sana macam mana. Tapi bila datang bicara, Mel filekan pengesahan lafaz cerai time tu. Bila datang bicara, hakim tanya, dengan niat ke suami bercakap macam tu? So bila masuk je mahkamah, kita faham benda ni main niat dengan tak niat. Macam tu lah. So bila suami cakap dia tak berniat, so kita macam tak berniat, tapi kau dah tinggalkan aku, faham tak? Yes. Dan kita pun dah buktikan yang dia ada perempuan lain. Segala screenshot, Mel semua dah print kan. Dia kata dia tak berniat nak bercerai dengan Mel. So bila hakim cakap masih suami isteri lagi time tu, tapi dah tak duduk bersama. Jadi time tu baru dia berbincang, dia cakap dengan ayah Mel lah. Dia kata dia akan filekan penceraian fast track dekat Sepang, sebab dia orang Puchong je. So dia filekan penceraian dekat Sepang dan kita buat fast track. Itu pun ambil masa lebih kurang 2 bulan jugalah. 2 bulan. So akhirnya perceraian itu berlaku di Sepang, mahkamah rendah Sepang lah. Pada bulan 10. Dilafazkan di depan hakim. Sebab dia pun macam mana Mel rasa dia adalah seorang yang baran. Tapi bila kita macam mana nak benda tu mudah, kita kena jadi lembut dengan dia. Kita tak boleh nak marah ke atau memaksa-maksa. Api-api dia tak boleh. Jadi kita pun cakap baik-baik dengan dia lah. So benda tu dah settle. Cumanya sampai sekarang lah dia tak ada minta maaf dengan ayah ke apa ke. Dia gone macam tu je. Tapi sorry Mel, nak tanya Mel, ada anak hasil perkahwinan ni? Tak ada. Macam Mel cakap lah, Allah tu tahu kan. Tak ada rancang, tak ada apa, memang tak ada anak. Itu pun jadi, pasal anak ni pun jadi satu isu jugalah sebenarnya. Dia bagi tahu yang Mel ni mandul, dia cakap. So macam mandul. Kita ni perempuan, bila pasangan kita cakap macam tu, dia sangat-sangat sensitif tau. Yes. Then kita pun decide lah untuk buat pap smear, buat ujian kesuburan, apa semua kan. Dan laporan ujian kesuburan tu semua okey, tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. So bila dia dah dengar, dia puas hatilah benda tu. Tapi macam kat dia, why not you buat juga? Tapi dia macam dia tak buat. Yes, dia tak buat pun. Dia tak buat pun benda tu.
Dia tak buat ujian yang sama macam Mel lah buat. Jadi sekurang-kurangnya Mel rasa okay, aku dah buat and aku puas hati. Yes. Puas So hati. dia takkan ada benda yang untuk Ya. dia tuduh kita macam dia ni mandul, so dia takkan buka aib. Betul. Kan? Betul. Tapi, So dia tak ada point nak tuduh kita macam tu. Betul. Kita dah buat depan mata dia, then dia puas hati dah. So selebihnya tu memang bukan rezeki. Sebab Mel cakap berkenaan anak ni semua rezeki. Mel cakap kat dia. Kita tak boleh nak cakap kita tak ada anak sebab mandul ke one of dan mandul. Kalau mandul buat ujian macam itu kan. Yes, untuk proofkan yang Tapi dia terus cakap Mel ni mandul. Kita rasa macam kita sebagai pasangan dia, kenapa dia layan kita macam ni? Kita nak yang terbaik. Maksudnya kita faham tak semua benda tu terbaik atau perfect kat dunia. Tapi at least kita nak yang terbaik lah daripada dia. Sebab dia adalah orang yang kita kahwin. Kita sayang dia. Tapi dia buat kita ni mental kan. Dia buat kita ni rasa macam tak selamat dengan dia. Tapi sepanjang setahun, hampir 2 tahun lah Mel kahwin kan. Yelah, of course sayang tu memang dah kita kata tak ada lah. Maksudnya sayang tu dah tak ada start dia betul-betul lepas mak meninggal ke ataupun start daripada dia pukul. Sebab Mel ada satu prinsip dekat dalam diri Mel, kalau dia pukul aku dah tak nak teruskan dengan dia. Siapa pula pukul Mel memang tak boleh nak teruskan dengan dia. Benda tu terjadi. Patutnya masa tunang tu kita dah sedar dah tak boleh kahwin dengan dia, dah nak naik tangan kan. Tapi positif, kita fikir baik, kita fikir baik dan benda tu makan diri kita juga. Yalah, sebab nanti orang mesti akan macam mempersoalkan, kau dah tahu kan lelaki tu macam tu, tetapi dia susah tau nak explain orang. Tahu dia betul. Rasa sayang tu awalnya memang macam tu kan. Betul. Masa tu pun dekat balai polis tu pun dah kena marah dengan IO. Awak dah tahu awak kena pukul time tunang, kenapa nak teruskan juga? Macam tu kan. Dah kena marah. So kita ni cakap macam mana? Kita macam diam je lah time tu. Sometimes kita tak boleh nak judge kehidupan seorang tu. Yes. Kadang-kadang kita kena pakai dulu kasut dia. Ya, kita kena rasa dulu situasi dia. Tapi setiap orang lain-lain ujian. Betul. Kan orang-orang boleh berkata, tetapi kita yang rasa perkara tu sebenarnya. Kita yang rasa. And benda ni take time juga nak healing. Until now pun Mel ambil masa. This trauma tu memang lekat. Sangat ada. Macam kita nak kenal dengan orang baru pun kita rasa macam boleh ke ni? Macam tu kan. Dia takut macam tengok lelaki tu macam okay. Okay Mel, sebelum kita nak tahu lebih dalam mengenai macam mana Mel bangkit after this perceraian, and mungkin nasihat Mel juga lah kepada wanita di sana, kita nak pergi seketika, kita minum sekejap dulu. Okay. Mel pun jemput minum. Okay. Tumbler dah cantik-cantik ni kena minum. Betul. So tapi kita nak minta tolong Hana tukarkan sebab Hana tahu Tulin ni banyak design. Dia ada 19 design ni tumbler. So ni antara yang kita ada. So Hana, mungkin boleh? Tada! Hana dapat tumbler baru. You bila lagi? Cik tak adalah. Tak apa, nanti kita beli banyak. Okay, ni tumbler dia nama Bluebell. So lepas ni Mel keluar, cari ni dulu tau. Yes. Alright, okay. Nampak macam tabung kan? Tapi tak. Tabung? Tumbler boleh lah 2 in 1. Alright Mike, kita kembali dalam podcast Tulin membincangkan isu keganasan rumah tangga yang Mel sendiri dah ceritakan tadi. Dan sebagai seorang wanita, kita tahu orang semua cakap macam wanita ni lemah. Okay, nak bangkit daripada apa yang dia dah alami, trauma, contoh keganasan rumah tangga ni susah. Tetapi Mel, bagaimana Mel untuk bangkitkan diri Mel after perceraian dan keganasan rumah tangga ni? Okay, pada Mel, sebenarnya wanita ni tak lemah. Wanita lah yang banyak diuji dekat dunia. For me lah, for Mel, apa je yang jadi dekat wanita sekarang, diorang kuat. Sebab tu Allah uji. Sebab tu Allah uji. And ambil benda ni positif. Mungkin apa yang jadi kat kita, kat kehidupan kita seharian ke, atau apa jadi kat apa yang berlaku kat tempat kerja, apa yang berlaku dalam masalah rumah tangga kita, benda tu adalah sesuatu
ada hikmah. Orang kata ada hikmah yang kita tak nampak sekarang tapi akan nampak untuk masa depan. Macam Mel sekarang, alhamdulillah Mel okey, rasa tenang. Kerja, kita kumpul duit, pergi travel macam tu, untuk kita kena dekatkan diri kita dengan alam, untuk dapatkan balik, orang kata dapatkan balik kita punya yang hilang tu lah. Dapatkan semula diri kita yang macam banyak cakap, yang ceria dulu. Kan? Banyak cakap, yang kita suka ketawa, yang sebelum ni macam mana kita bergaul dengan circle yang baik. Sekarang dah dapat balik dah diri you yang dulu. Banyak cakap. Tapi sorry tu nak tanya, dia dah tak datang balik Tak ada. Tak ada Tak ada. Dia terus gone je. Gone. Tak ada datang balik, tak ada. Tapi family ex mertua? Tak ada. Tak ada juga. Tak ada juga. Kita pun dah macam putus hubungan. Mel pun tak tahu, dia pun dah block Mel. Keluarga bekas lelaki pun dah block. Jadi kita takkan nak cari balik. Betul tak? Jadi benda yang dah tak ada tu tak apalah, biarkan je. Lagipun tak ada. Lagipun kebaikannya tak ada anak dengan dia. Jadi bila tak ada anak ni, benda kita tak ada berhubung lagi lah. Sebab takut nanti ada drama lain pula. Yelah, rebut-rebut anak lagi kan, hak penjagaan. Betul tu. Takut jugalah. Sebab sekarang pun masa mencerai tu pun dekat court, hakim cakap tahun ni paling ramai pasangan bercerai. Paling ramai tahun ni. Jadi kita dengar tu macam okey. Takut dengar. Dan Mel ada satu perasaan macam rasa macam tak apalah, biar aku macam ni je. Kahwin kita tak menidakkan, kita tak mengiyakan. Maksudnya ada jodoh, ada. Mungkin Allah nak jumpakan dengan orang yang baik-baik. Kita fikir macam tu je. Yes, pada Hanim, yelah apa yang lepas Mel lalu ini, it's better for you to relax first. Ya, betul. Kan? Cari balik diri you yang dulu. Betul. Kan? Orang cakap, kenapa tak kahwin lagi? Tak. Dia bukan masalah macam, kita masih ada perasaan untuk kahwin juga sebenarnya kan. Semua orang ada rasa nak kahwin, tetapi biarlah kita healkan dulu diri. Sebab kahwin ni kita nak bahagia. Kita bukannya nak jadi benda-benda macam ni. Kalau ada, tak adalah orang cakap kahwin tu bahagia 100% tak. Dia ada lah masa-masa manis dia. Cumanya how to handle untuk situasi tu. Janganlah sampai jadi penderaan dekat kita, ataupun penderaan emosi, penderaan daripada segi fizikal. That's not good lah. Kalau pasangan kita pun dah macam merendahkan kita sebagai isteri dia pun, it's not good. Tapi sebenarnya kan Mel, ramai wanita yang kat luar sana, mungkinlah antara yang ada anak, dia susah untuk melepaskan. Itu mungkin salah satu sebab yang Mel baca kebanyakan lah sekarang ni kan. Diorang cakap because of fikir anak. Tapi at the same time, kita bukan menggalakkan ya, tidak. Tapi at the same time, bila anak hadap situasi kita gaduh dengan suami dekat rumah, anak tu pun akan terkesan. Yes. Terkesan benda yang sama. Dia pun akan lama-lama akan jadi satu, orang kata bukan positif, negative vibe dekat rumah tu yang tak elok lah. Jadi dan mungkin nasihat Mel kepada wanita-wanita di luar sana supaya kalau berada di situasi Mel sekarang ini, apa yang mereka patut lakukan? Okey, pada Mel, pilihlah yang terbaik. Kalau nak berkahwin tu, pilihlah yang terbaik. Kena, macam mana nak cakap? Background kena check dulu. Background check, semua kena check. Sebab Mel tahu perempuan ni memang hebat dalam check background. Detail, kita adalah spy. Betul. Jadi kalau nak kahwin tu, cari yang terbaik, buat yang terbaik, dapatkan restu daripada mak ayah yang terbaik, buat yang terbaik, and jangan, orang kata, jangan termakan dengan pujuk rayu. Lagi satu, love bombing tu sangat-sangat terkesan kalau once dah kahwin, dia tak buat benda yang sama. Sebab perempuan ni, dia dah kena love bombing, dia nak pasangan dia macam tu je, betul tak? Stay je lah sampai kahwin, sampai habis. Kahwin macam tu. Itulah perempuan. Tapi pada Mel depends lah. Fikir baik-baik sebelum nak kahwin tu. Dapatkan nasihat daripada orang tua.
Tu yang penting. Dapat nasihat pada orang tua, check background, and kalau sebelum berkahwin pun dia dah naik tangan, tolonglah jangan teruskan. Tu je yang member cakap. Jangan teruskan perkahwinan tu, jangan teruskan apa-apa hubungan. Once lelaki dah naik tangan kat perempuan tu, dia dah tak ada hormat dekat kita. Betul. Dan jangan berharap untuk dia berubah. Betul. Juga kan. Kita perempuan tak boleh mengharap lelaki ni akan berubah lepas kahwin ke lepas ni ke, tak ada. Akan berubah. Even dia ramai perempuan ke, dia orang kata terlibat dengan aktiviti yang tak bermoral ke, kalau dia nak berubah tu antara diri dia dan Allah, itu saja. Yes, kita mungkin boleh bantu sebenarnya untuk usaha dia berubah, tapi it's up to him lah kan. Ya, betul. Dia nak berubah ke tak nak berubah ke, dan kita berdoa lah kalau sebagai seorang isteri untuk dia sayangkan kita kan. Sebab doa seorang isteri ni actually tak ada hijab. Doa seorang isteri ni yang sampai dulu banding doa mak dia. Tapi macam Mai cakap, kena untuk pasangan-pasangan yang nak berkahwin, firstly carilah lelaki yang soft spoken, yang tak pernah marah ke orang. Yang tak pernah tinggi suara, tu yang penting. Yang tak pernah maki hamun. Bila dia dah start ada maki hamun, cakap kasar tu, geraklah. Tu je macam cakap, geraklah. Dan kita dalam agama Islam pun sini dah ajar kan cara-cara untuk pilih pasangan. Ada 4 perkara dari segi agama, sukufu, ada rupa dan sebagainya. Betul. So kita kena back balik kepada agama. Betul. Yang tu Mai setuju sangat. Jangan kita sebab dia handsome, tak, handsome takkan boleh menjamin apa-apa. Dia bukan suruh kita memilih pun sebenarnya. Cuma kita kena pilih dia balance benda tu. Yes. Supaya nanti kita tak, kita nak hidup lama tau, panjang. Betul, Bukannya nak kahwin 5 tahun je. Tak ada orang nak kahwin 5 tahun nak berkontrak, tak ada. Tak Semua ada. orang nak living sampai til jannah katanya. Betul. So kepada yang baru, dan kita pun dah kahwin juga sebenarnya kan. Yalah, doalah untuk mendapatkan pasangan yang baik. Kan ada je doa-doa dalam agama Islam yang kita ajar untuk dapatkan pasangan yang baik. Dan apapun, janganlah biarkan cinta itu melebihi agama dan segalanya. Kan? Right, baik Mel, thank you for sharing. Sama-sama. Okay, kita doakan semoga Mel diberikan kehidupan yang lebih baik. Okay, semoga jika ada rezeki diberikan, dikurniakan pasangan yang lebih memahami, lebih menjaga. InsyaAllah. Sebab perempuan ni dia kena dihormati dan disayangi. Sebab Islam sangat menjaga perempuan sebenarnya. So kepada bakal-bakal suami dan suami di luar sana, sayangilah isteri anda dengan sebaik-baiknya. Okay, kerana dia adalah seorang isteri, seorang anak dan seorang ibu. Okay, dalam keluarga tu yang menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang penuh dengan bahagia. Betul. Dan insya-Allah kita doakan kepada wanita di luar sana. Okay, kalau anda mengalami masalah yang sama seperti Mel, jangan takut untuk bertindak, pergi kepada polis dan hubungi ataupun talian-talian agensi yang telah pun kita ada, talian Nur Kasih. Dan anda kena tahu juga, domestic violence ni bukan pukul je tau. Domestic violence ni ada 10 jenis domestic violence. So nak cari apa itu domestic violence yang 10 tu, okay, buat research dulu, okay, supaya kita tahu kalau suami kita macam ugut ke, even tak pukul pun dia dikira sebagai domestic violence juga. Alright. Okay, podcast Tulin berakhir di sini. Thank you Mel for sharing. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perbincangan yang lebih menarik. Assalamualaikum.